Dapat CP500 tapi tak mampu nak bayar. Macam mana nak buat? Banyak peniaga-peniaga SME ataupun enterprise ni kan, enterprise ni banyak menerima borang CP500. Apa itu CP500? Boleh rujuk pada video aku sebelum ni. Yang aku dah terangkan pasal CP500 ni adalah bayaran ansuran. Untuk apa? Korang boleh rujuk pada video yang sebelum ni. Tapi nak ceritanya sekarang, kalau kata kita dapat CP500, kita dah dapat arahan daripada LHDN untuk bayar certain amount mengikut bulan-bulan tertentu. Tapi kalau kata kita tak mampu, memang contohnya, alamak, aku memang tak mampu nak bayar CP500 ni. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh download borang CP502 dekat LHDN. Selepas itu, kita buatlah submission borang tersebut dekat LHDN. Tu borang itu adalah borang pindaan. Pindaan di mana kita nak bagi tahulah dekat LHDN, aku tak mampu nak bayar CP500 ni, yang kau kata kena bayar 1,000 setiap bulan. Aku hanya mampu bayar RM100 sebulan. Sebab apa? Sebab tahun lepas bisnes kita cantik. Tiba-tiba tahun ni bisnes kita down gila. Memanglah banyak yang terjadi macam tu kan. So jangan risau, pihak LHDN ni boleh, orang kata boleh bawa discuss senang cerita boleh bawa discuss. Tak adalah dia nak hentam korang terus kan. So boleh gunakan borang tadi, hantarkan dekat LHDN untuk buat pindaan. Kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan borang-borang cukai ni, apa lagi borang cukai yang ada, komen nak, dan jangan lupa follow, like dan share.